view seterusnya. Dia punya kancing warna kelabu lah original ni. Buat tu Casio Thailand, tapi dia bukan buatan Thailand. Tak silap aku, dia dipasang di Thailand kot. Casio ni sebenarnya produk dia Jepun. Lepas tu ada perkataan G-Shock lah. Sini ni dia ada cok Casio Thailand. Mungkin dia dipasang di Thailand. Tapi barang ni barang Jepun lah. Dia punya butang nampak tak? Zoom dekat lah. Dia punya butang ke dalam ini lah ciri-ciri jam original G-Shock GE100. Nampak tak butang ni? Dia ke dalam. Itu ciri-ciri original. Lepas tu dia punya tali Tali dia nak kelabu. Ini menunjukkan jam ni ciri original. Lepas tu cermin ni Manera glass lah cermin ni. Manera glass. View belakang belakang macam tu. Itu menunjukkan dia ciri-ciri original pada jam ni. Harga pun dia tak ada 100 lebih Kalau 100 lebih tu bukan ori tu. Itu jam pasar malam. Jam tiruan. Kalau jam original paling-paling murah pun hampir-hampir 300 macam tu lah. Dia tak ada 100 lebih Kalau 100 lebih tu jam pasar malam. Okey, aku rasa setakat tu dulu video aku untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton.